Suara. This meeting is being Ada tak recorded. suara? Ada suara tak? Ada. Ada. Okay. Bagus suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazahini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita hari ni Kak Tini nanti tambah sekali dekat info Kak Tini provide tu comel dah. Cuma tambah muka surat. Surat. Dia tambah. Start Sudah Kak Tini. Ada tak Kak Tini muka surat Tak ada. umum Kak Tini Tak bagi ada kan? muka surat, ayat je. Kak Tini bagi ayat. Cuma depan Ayat atas tu Kak Tini bagilah muka surat daripada 45 sampai 60. Bagi ayat je. Muka surat tak bagi. Yalah, tapi Muka atas surat. sudah bagi kan? Atas. Atas sekali tu info atas. Rasa bagi. Tak. Tak ada. Lupa Saya buat aku. lepas ni lah. Lepas ni tambah sikit. Muka surat. Okay. So kita dekat page InsyaAllah. Anissa. 86. 86. Okey. 6. Ayat 45. Ayat 45. Ustaz. 85. Cik Rahmah pula Ustaz. Cik San nak baca dulu ke? Tak, saya ganti tempat Uda. Cik Sam ambil bahagian Uda kan? Ya, ambil bagi Uda. Bahagian Uda. Uda tak ngaji kan? Jadi mula ni belajar berdebar. Bagi Ya, mana dia. saya dulu. Hari ni tak ada kuliah tak apa. Ya Allah. Okay, jom. Mulakan sekarang Minai. Dah. Boleh. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Innal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma mawadi'i wa yaqulun. Sekejap. Okay, cantiknya kalau berhenti nak berhenti mawadhi'i. Situlah. Kalau wayaqulun tu tergantung. Kalau nak wayaquluna sami'na wa asaina. Okay, yang tadi benar nak dekat yuharrifu nipiskan Kak. Ambil balik. Minal ladzina hadu. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma mawadi'i wa yaquluna sami'na wa asaina. Ini kalau Lagi sekali. yuharrifuna al-kalima amma mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina. Tak asaina. Wa yaquluna sami'na wa asaina. Jadi air lah. Boleh ke Bina? Kena ulang ke apa? Ambil balik wayaquluna sambung sampai waqaf ke? Wa yaquluna sami'na wa asaina. Itu sami lain. Sami'. Wa yaquluna sami'na. Macam tu. Sami'. Mi'.
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وأذنا Tak apa, tak panjang pun. Salah banyak langgar ni. Ain tak masuk, takut nak Amin. masuk. Kan? Banyak nurut ain tak yang ni? Dengung tak cukup. Tak mau tak mau baca layang-layang. Bagi betul-betul kat huruf tu. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا صاد tebal naik pangkal lidah. وَاسْمَعْ bagi gerakkan kita punya muscle dekat kerongkong, pangkal lidah. Semula. Layyam bi'alsinatihim. Situ iklab kan? Bagi dengung yang cukup. Okey, semula. ويقولون سمعنا وعصينا Tak gerak langsung pangkal lidah tu. Sami. Tak ada. سمعنا سمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع Mana tawasud? Mana tawasud? bagi nurut ain ni. Tawasud dia. Sami'. Biar terasa sikit dekat kerongkong tu. Sami'. Bukan sami'. Kita tekan ke bawah kita tak. Sami'. Tu macam nak menekan. Tak ada. Tu bukan kat perut. Dia kan kat kerongkong. Sami'. Sami' macam tu. Sami' Gitu. Betul. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم Wara'ina. Ambil balik. ورائنا Wara'ina. Angkat pakai lidah. Wara'i. ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. Tak cukup. Kenapa Kak Ramah? Betul tadi dia nervous ni. Layyam bi'al. Tak cukup pun 2 harakat. Layyam bi'al sinatihim. Setengah je harakat tu. Semula. ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. Tak boleh tak lepas lagi. Semula. ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. Okay, Ain nanti kita berbetulkan kat PC. Okay. Terus. لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم وكان لعنهم الله بكفرهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ain angkat jadi macam Hamzah hari ni. Pesepa. Sebelum ni tak macam ni. Ini sebab kena baca mula kot. Ini memang selalu banyak terjadi. Itunya. Nervous. Cuba akan Sebab first orang pertama. Cuba sebut. Ta'lamun. Ta'lamun. Ta'mal. Dia bukan kaf, dia bunyi macam kaf tu. Tak. Dia kena ke tekak. Tak. Tekan ke tekak. Tak. Yang berbaris pun tak masuk tadi ni. La'anahu. Cuba sebut. La'anahu.
la'anahumu. Tak pasti kat situ. La'a. La'a. La'anahumu. 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 Tak boleh masuk dah. Dia macam tak sekat je. La'anahumullah. La'a. Okay, tak Mana apa, tak apa. Nanti kita ni lagi. Okay. Kak Rahma sampai ayat berapa? lagi satu ni. Tak apalah bagi Kak Tini lah. Nanti. Tak ada, Sampai tak ada. 47. Kak Dini kamu pula. Teruskan. Teruskan. Satu lagi ayat tu. Tak. Ya Ya, ayyuhallazina Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min Okay. Jangan malaskan kerongkong tu. Dalam mulut je. musaddiqan lima ma'akum. Macam tu. Ha. Okay. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanarud. Kak. Kalau satu ayat panjang tu tolong potong-potong sebab dia kalau panjang dia banyak langgar dinding ni. Sekejap ambil balik. Min qabli an jap. Tak boleh. Musaddiqan lima. Musaddiqan lima sampai wujuha. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuha. Satu harakat. Min qalqalah bagi kemas. Habis ulang balik ke apa Rina? Ulang. Yelah ulanglah. Tak payah. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuha. Satu je. Satu harakat. Yang Nalqa. Angkat pangkal lidah. Dekat huruf tu angkat pangkal lidah. Jangan kau kalau natamisa. Tak cantik. Nalqa. Nalqamisa wujuha. Natamisa wujuha. Pendek. Natamisa Sa pendek. Sa satu harakat. Sin. Musad panjang wujuha. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an Ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuha. Ambil min qabli. Min qabli an natamisa wujuha. Okey. Itu sambung ke apa Rina? Dah. Wanaruddaha ala Okey. Sebab apa tak jadi? Sebab akak naikkan lidah tu, naikkan ke atas. Naikkan pangkal lidah nak sebut ain. Tak jadilah. Dia tak pergilah dekat kerongkong. Bibir cuba senyumkan dulu. Jangan bagi naik pangkal lidah. Bayangkan ada tulang dekat kerongkong tu. Nak keluarkan tulang dekat kerongkong tu. Tolak. wanaruddaha ala adbariha. Qalqalah. Okey. Ain tu macam jadi dah sikit. Wanaruddaha ala adbariha. Anadaha ala adbariha.
فنردها على أدبارها أو نلعنهم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لأنا أصحاب Nanti kan takut salah. Salah Kali. nak jadi lain maksud. Au biarlah cuba buat over sikit dulu awal-awal ni. Cuba tekan. Ah, Okay, jangan buka mulut tu, jangan terlalu buka sangat. Jangan. Melepih sikit. Tekan tak? tekan ni. Kalau nak tekan, Tekan lah. Itu tekan kat perut. Tekan suara. Tak mau tekan suara. Anahum, sorry. Au nal'anahum. Dapat juga. Sihum sampai habis. Pedas jaga. Aunal anahum kam lagi sini je mana Yelah. Aunal ana Aunal anahum Tekan kuat tapi tekan kat perut. Lain. anahum kama la'anna ashabaz sab. Tu. Naik pangkal lidah. Tak pedas. Atas. Sabat. Tujuh lidah tu atas gigi belakang kamu. Sabat. 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 Ready. Sabat. Sabat. Tak mau sabat. 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 Yes. Ashabas sabat. Okay. Ambil balik. Au nal'anahum. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. Ain boleh dah. Sod tak naik pangkal lidah. Ashabas sabat. أصحاب السبت. Okay. Ada. وكان أمر الله مفعولا. Lepaskan lagi dekat. Wa kana amrullahi maf'ula. وكان أمر الله مفعولا. Okay. Sekejap. Daripada ayat mana tadi? 45 hingga 47. Untuk tajwid, Bena tak nak tanya hukum. Kak Rahma dia tiada dah. Bena nak angkat sebut balik. Kalimah yang ada qalqalah. Daripada
qabli an natmisa. min qabli an natamisa. Okey. Nampak. Lagi? Adba. Adba. Terberhenti juga tu. Tadi pun macam border-border, tak berapa nak naik pangkal lidah. Sabat. Ambil balik. Ashabas sabt. Ashabas sabat. Bukan sabat. Sabat. Dia macam-macam. Sabat. Bet. Sabat. 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 As- Bat. Ashabas sabat. Tak jadi eh? Kata. Tak ada kata. Ashab Sabat. 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 Bukan sabat. Bukan sabat. Sabat. B macam E. B-E. Sabat. Sabat. Okay. Sabat. 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 Meeting is being recorded. Macam PO tu kan. Sebenarnya memang tak ada dalam kamus. Kalau tanya ustaz yang mengajar tajwid, apa guru-guru tajwid, ulama-ulama ke, jangan tanya macam tu. Sebab memang tak ada dia ajar macam tu. Dia kata lantun. Kalau baca min qabl, salah lah. Macam kita bagi baris, dia jadi macam kita panggil taklil. Sebab ada bacaan dalam qiraat, bunyi I yang I emak tu, Tanda. Tanda. tu dia panggil taklil. Macam kafirun, dia tak adalah ke terus. Dia macam leweh gitu kan. Kafirun. Qabl. Kalau kita baca